Pengenalan. Kenangan silam ialah pengalaman yang pernah kita lalui pada masa lalu. Setiap insan pasti mempunyai kenangan tersendiri yang tersimpan dalam ingatan, sama ada kenangan manis maupun kenangan pahit. Walaupun masa terus berlalu, kenangan tersebut tetap kekal dan menjadi sebahagian daripada perjalanan hidup kita. Kenangan di sekolah. Kenangan di sekolah merupakan antara kenangan yang paling bermakna dalam kehidupan seseorang. Di sinilah kita menimba ilmu, mengenali rakan-rakan dan belajar daripada guru yang banyak memberi tunjuk ajar. Selain itu, aktiviti seperti pembelajaran di dalam kelas, latihan kumpulan dan aktiviti kokurikulum turut mencipta banyak kenangan yang sukar dilupakan. Setiap detik di sekolah menjadi pengalaman yang berbentuk diri sendiri. Kenangan bersama rakan. Kenangan bersama rakan-rakan pula memberi makna yang sangat mendalam saat bergelak, ketawa, berkongsi cerita, belajar bersama dan saling membantu dalam kesusahan menjadi hubungan semakin erat. Walaupun selepas berpisah atau melangkah ke tempat baru, kenangan bersama rakan tetap segar dalam ingatan dan menjadi sesuatu yang dirindui. Kenangan dalam kehidupan harian. Selain di sekolah, kehidupan harian juga dipenuhi dengan kenangan yang berharga. Kenangan bersama keluarga di rumah, pengalaman dalam aktiviti harian, serta detik-detik kecil yang berlaku tanpa disedari semuanya memberi makna tersendiri. Walaupun nampak biasa, ia menjadi sebahagian daripada memori hidup kita. Pengajaran daripada kenangan. Setiap kenangan silam bukan sekadar memori, tetapi juga membawa pengajaran yang berguna. Ia mengajar kita untuk lebih menghargai masa, mensyukuri setiap peluang dan menghormati orang di sekeliling. Kenangan juga membantu kita menjadi insan yang lebih matang dan kuat dalam menghadapi cabaran hidup. Kesimpulannya, kenangan silam adalah sesuatu yang tidak boleh diulang kembali, tetapi ia akan sentiasa hidup dalam ingatan. Setiap detik yang dilalui menjadi sebahagian daripada perjalanan hidup yang penuh makna. Oleh itu, hargailah setiap kenangan kerana ia mungkin menjadi sesuatu yang paling berharga suatu hari nanti.